Kau scroll TikTok sejam, kau sempat. Layan Netflix 3 episod pun sempat. Sebenarnya bukan kau tak ada masa. Cuma kau tak perasan masa yang kau guna, kau habiskan dekat benda tak bawa kau ke mana. Sehari kau scroll phone tu berapa lama? Kalau sehari kau scroll 1 jam, tengok benda yang tak bermanfaat, dalam masa setahun kau ada lebih 300 jam. Dengan masa tu kau boleh master skill baru. Dengan masa tu juga kau boleh set up bisnes, boleh tambah ilmu, dan sebenarnya kau boleh ubah hidup. Banyakkan daripada kita stres, kanan dengan kerja, tak cukup duit. Tapi masa yang kita ada boleh ubah semua tu. Tapi sayang, kau lepaskan macam tu je. Tak salah untuk kita berehat sekejap. Tapi kalau hidup kita stuck, kita kena cari jalan untuk selamatkan masa tu. Sekarang ni aku tengah usahakan sesuatu untuk sama-sama kita buat. Gunakan masa terluang untuk stablekan income, slowly grow. Tak perlu pun tinggal kerja yang kita buat sekarang. Ini adalah extra pendapatan yang kita boleh buat. Dengan kita jaga kualiti masa. Tak perlu tunggu sempurna pun. Dan ya geng, peluang tu ada dekat Backbiro ni. Semua orang diberikan masa 24 jam. Kau tak perlu lebih masa. Kau cuma perlu sedar cara gunakan masa tu. Kalau betul nak ubah hidup, tinggalkan kontak dalam Backbiro. Nanti aku akan kontak korang, aku tunjukkan cara aku buat. Korang boleh tengok dulu. Kena tak dengan cara korang?